Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Fadilah binti Syahran, Guru Besar SK Kampung Camik. Hari ini akan berkongsi tentang inovasi pendidikan hijau, iaitu modul pembelajaran paperless project. Tajuknya ialah Reka Cipta Kapal Terbang. Ini adalah beberapa asas yang saya jadikan sebagai sumber rujukan untuk menghasilkan inovasi ini, iaitu dan juga memenuhi keperluan sistem pendidikan negara serta situasi semasa. Baiklah, objektifnya menyediakan modul pembelajaran paperless yang mesra pengguna. Yang kedua, menyokong pedagogi guru berkaitan kapal terbang seperti yang terkandung dalam DSKP tahun 3, 4 dan 6. Seterusnya, menerapkan STEM melalui pembelajaran berasaskan projek yang boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Seterusnya, menggalakkan penggunaan bahan kertas semula dalam proses pembelajaran bermakna. Dan akhir sekali ialah pendidikan alam sekitar untuk kelestarian alam. Seterusnya, saya beralih tentang kelebihan inovasi yang saya jalankan. Yang pertama, ia berkaitan dengan 3R yang mudah dan sering digunakan. Seterusnya, memberi ruang pengkaryaan mengikut saiz dan warna serta elemen muzik yang dikehendaki. Menggunakan STEM dalam menghasilkan reka cipta. Proses pembelajaran yang menarik dan mudah diikuti kerana sifatnya e-book yang boleh diulang baca. Seterusnya, gabung jalan kamera ICT digunakan dalam kemenjadian murid. Menggunakan e-book untuk sebagai platform pengkaryaan murid. Dan reka cipta ni mudah diakses dan akses terhadap dasar pengdigitalan negara. Seterusnya, ini ialah metodologi. Yang pertama, pemilihan bahan kita semula. Contohnya, botol plastik, bata aiskrim, penutup botol, gam dan kepingan kotak. Yang kedua, pengambilan gambar, proses reka cipta kapal terbang. Yang ketiga, gambar proses reka cipta kapal terbang yang disusun mengikut urutan dan disimpan dalam bentuk PDF PowerPoint. Yang keempat, menggunakan preset Anyprint. Daripada PDF PPT tu, kita copy paste kepada Anyprint dan kita tambah elemen muzik untuk dipostikan secara atas talian. Ini adalah kelebihan inovasi melalui elemen penggabung jalinan dalam reka cipta kapal terbang sebagai satu projek paperless, iaitu gambar bermula dengan gambar secara digital, penggunaan email, penggunaan present PowerPoint, penggunaan Anyprint, penggunaan link, penggunaan QR code dan juga YouTube. Ini adalah gambar urutan bagaimana reka cipta kapal terbang dibuat, iaitu yang pertama ialah tentang menghasilkan semula reka cipta kapal terbang ni bermula dengan menggunakan bahan-bahan kita semula lah, iaitu botol plastik, bata aiskrim, kepingan kotak. Dan murid diajar bagaimana cara untuk mengukur, menggunting bahagian-bahagian kapal terbang untuk menggunakan gam. Dan di sinilah murid belajar menggabungkan elemen-elemen STEM, iaitu mengukur menggunakan pembaris supaya kapal terbang yang dihasilkan itu mempunyai keseimbangan. Seterusnya ialah murid-murid juga diajar menggunakan elemen-elemen yang telah biasa pada mereka. Menggunakan gunting, kita juga terapkan supaya berhati-hati menggunakan gunting, dan gam supaya murid-murid ini dapat menghasilkan reka cipta kapal terbang yang kukuh dan boleh digunakan semasa proses pembelajaran mereka. Ini adalah contoh reka cipta kapal terbang yang dah siap, dan inilah yang saya gunakan kombinasi kita semula dengan pendidikan STEM. Dan ini juga adalah iThink Green dengan aktiviti pembelajaran STEM yang sangat menarik. Kita boleh gunakan bahan-bahan kita semula yang ada di sekeliling murid, dan ia juga menghasilkan satu permainan yang menjimatkan kos dan dapat memelihara kelestarian bumi. Ini adalah contoh
bagaimana perisai AnyFlip digunakan sebagai satu proses pembelajaran. Saya juga letakkan QR code dan link untuk dikongsi kepada guru lain atau kepada murid saya untuk proses pembelajaran mereka. Kesimpulannya, inovasi pendidikan hijau metode pembelajaran paperless projek Reka Cipta Kapal Terbang ini memberi impak yang tinggi terhadap pendidikan alam sekitar melalui proses 3R. Kombinasi penggunaan bahan kertas semula dan pengdigitalan menjadikan inovasi ini mempunyai potensi untuk berkembang dan digabung jalinkan dengan elemen STEM menjadikannya inovasi yang tidak bernokta. Pengguna boleh menggunakan kaedah yang sama untuk menghasilkan lebih banyak inovasi yang lain. Inovasi yang ditampilkan bukan sahaja paperless tetapi dalam bentuk e-book daripada guru untuk warga pendidikan sebagai sokongan pedagogi dan pembelajaran bermakna serta menyeronokkan. Semoga agenda pendidikan digital negara digalas bersama demi kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih.
Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Hanisah dari SK Kampung Camik akan menerangkan tentang pembuatan pasu dari bahan terbuang. Pasu ini saya namakan pasu kristal. Pasu kristal yang diperbuat daripada bahan kita semula iaitu botol minyak plastik bukan sahaja sebagai elemen hiasan tetapi juga memainkan peranan penting dalam elemen mengekalkan ekosistem tumbuhan. Penggunaan botol plastik memberikan kekuatan struktural yang cukup untuk menampung tumbuhan dengan sistem akar yang berkembang sambil memastikan penggunaan bahan buangan yang lebih mampan. Mari kita saksikan cara pembuatannya.
Salam sejahtera, saya Nur Razina Syahrudin, seorang guru dari SK Kampung Camik. Untuk program I Think Green Ways to Usage 2024, saya telah menyertai dalam kategori kelas C, iaitu inovasi dan pendidikan hijau, di mana saya membuat satu inovasi ataupun reka cipta bahan bantu mengajar, iaitu sebuah kit. Baik, saya namakan Kit Go Green. Baik, Kit Go Green ni merupakan alat pembelajaran yang direka untuk meningkatkan kesedaran murid mengenai menjaga alam sekitar lah. Jadi BBM ini berbentuk model visual yang membandingkan amalan baik dan amalan buruk yang dilakukan terhadap alam sekitar. Jadi Kit Go Green ini membantu murid saya memahami kesan tindakan manusia terhadap bumi dengan cara yang lebih mudah dan senang difahami. Jadi pendekatan ni dapat memupuk kesedaran di kalangan murid-murid dan membentuk sikap serta tanggungjawab menjaga alam sekitar sejak dari usia yang muda. Jadi bahan bantu mengajar ini dapat memberikan kesedaran serta menggalakkan tindakan positif dalam diri mereka. Kit Go Green ini saya gunakan untuk murid saya, iaitu murid tahun 1 Mutiara, di mana saya rasa penggunaan bahan maujud lebih sesuai, dan proses PDPC dan juga kawalan murid dalam kelas lebih mudah dijalankan berbanding jika saya menggunakan slide ataupun bahan BBM yang lain. Jadi untuk pembangunan Kit Go Green ini, saya telah menggunakan pendekatan dari segi reka bentuk dan juga pembangunan, iaitu design and development. Jadi proses metodologi ini dilaksanakan melalui beberapa langkah. Yang pertama, analisis keperluan. Saya menjalankan kajian atau pemerhatian untuk mengenal pasti keperluan murid saya, murid tahun 1, dalam memahami topik berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. Kerana topik penjagaan alam sekitar ni ada dalam unit dan tema dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1 KSSR. Jadi proses ini melibatkan pemerhatian, saya buat pemerhatian terhadap kandungan kurikulum, maklumat info tentang alam sekitar dan juga pemahaman murid terhadap isu alam sekitar itu sendiri. Yang kedua, iaitu reka bentuk BBM. Itu yang penting. Reka bentuk Kit Go Green saya. Jadi Kit Go Green ni direka bentuk dengan menggunakan pendekatan interaktif dan juga visual. Baik, dua bahagian utama ini menunjukkan di mana model bumi, model bumi gembira, iaitu untuk amalan baiklah yang manusia buat, dan juga model bumi sedih, di mana menunjukkan amalan buruk yang manusia buat ke atas bumi tersebut. Jadi ia sangat mudah. Dan juga saya menyediakan kad-kad kecil. Kad-kad kecil ini saya tampalkan pada kayu kecil, iaitu ni batang aiskrim. Batang aiskrim, jadi saya lekatkan. Jadi dia mudahlah, dia lebih kad ilustrasi, menarik, murid boleh pegang, murid boleh masukkan ke dalam, ke dalam dengan jawapan yang betul. Dan juga saya letakkan teks ringkas, untuk mewakili pelbagai aktiviti ataupun amalan manusia terhadap alam. Jadi murid senang untuk membaca sebab teksnya ringkas, ada gambar. Jadi murid hanya letakkan pada apakah aktiviti yang dilakukan tu, sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Jadi dia letakkan je. Itu yang kedua. Yang ketiga iaitu pembangunan bahan, di mana bahan ni dihasilkan daripada bahan Kit Go Green ni dihasilkan daripada bahan mesra pengguna, iaitu seperti kad laminate, laminasi kad, kayu kecil, batang aiskrim ni,
dan juga untuk penanda, dan juga ilustrasi yang berwarna-warni yang menarik perhatian murid saya lah. Jadi pemilihan barang ini sangatlah mesra alam, tahan lama dan selamat digunakan untuk murid. Langkah yang keempat ialah ujian dan penilaian, di mana kit Go Green saya ni saya uji dalam kelas, saya gunakan bersama-sama dengan murid tahun 1. Kemudian saya langkah pertama dalam semasa PDPC itu, saya akan membuat penerangan tentang tajuk, iaitu penjagaan alam sekitar. Saya akan membuat penerangan apa itu alam sekitar, kenapa kita perlu menyelamatkan bumi. Jadi saya terangkan apa tindakan yang boleh menyelamatkan bumi dan juga apa tindakan yang akan merosakkan bumi. Jadi melalui selepas penerangan ini, murid akan terus membuat aktiviti untuk mengklasifikasikan tindakan atau amalan yang merosakkan bumi ataupun yang menyelamatkan bumi, di mana ini adalah langkah untuk saya mengetahui tahap pemahaman murid. Jadi saya menggunakan kit Go Green, murid akan mengklasifikasilah kad-kad kecil ini ke dalam pada gambar bumi senyum, menunjukkan mereka faham aktiviti itu ataupun tindakan itu adalah tindakan yang menyelamatkan bumi senyum. Dan mereka akan meletakkan pula kad-kad bagi aktiviti ataupun perkara yang merosakkan bumi. Okey, jadi bila mereka mengklasifikasikan kedua-dua ni dengan betul, bermaksud mereka faham akan tindakan yang betul dan tidak betul terhadap bumi. Jadi selepas pembelajaran, yang kelima adalah refleksi dan juga penambahbaikan, di mana biasanya dalam PDPC langkah terakhir dia adalah refleksi lah, di mana saya mengetahui berapa jumlah murid tahun 1 yang saya ajar itu memahami tindakan yang dilakukan dapat menyelamatkan bumi dan tindakan apa yang boleh merosakkan bumi. Jadi melalui refleksi ini, saya dapat merumuskan bahawa penggunaan kit Go Green saya ni membantu PDPC saya dalam pembelajaran pada hari itu. Okey, jadi kelima-lima langkah dalam metodologi yang saya buat untuk kit Go Green ini, saya dapat memastikan kit Go Green saya ni bukan sahaja relevan dengan kurikulum, tetapi juga berkesan dalam meningkatkan kesedaran murid saya, iaitu murid tahun 1, dalam tentang penjagaan alam sekitar. Di sini saya sediakan video PDP saya dengan murid tahun 1 dan juga penggunaan kit Go Green. Okey, sekarang cuba letakkan aktiviti yang bumi suka dan bumi tidak suka. Okey, letak. Lagi. Yang ni lagi satu je. Okey, cuba bacakan apa yang bumi suka. Bacakan bumi suka dulu. Amalan kita semula, kurangkan penggunaan elektrik, menggunakan air dengan cermat, gaya hidup lestari. Okey, yang bumi tidak suka. Pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Prinsip produk mesra alam dalam kit Go Green. Baik, dalam menghasilkan kit Go Green ini, saya memikirkan beberapa prinsip tentang produk mesra alam lah. Okey, yang pertama dari segi penggunaan bahan yang mesra alam dan tahan lama, di mana kit Go Green yang saya reka ini menggunakan kertas A4, laminasi, kayu kecil iaitu batang aiskrim yang mesra alam,
tidak ada toksik dan boleh diketas semula. Jadi pemilihan barang ini mengurangkan sisa buangan yang tidak terurai dan sekaligus menyokong prinsip kelestarian. Yang kedua, mendidik mengenai kelestarian alam sekitar, di mana kandungan Kit Go Green ini mempromosikan prinsip mesra alam dengan mengajar murid amalan lestari seperti mengurangkan penggunaan sumber tenaga, mengitar semula bahan buangan dan juga menjaga sumber semula jadi. Okey, ini selaras dengan matlamat utama produk mesra alam, iaitu meningkatkan kesedaran dan menggalakkan tindakan positif terhadap alam sekitar. Baik, yang ketiga, reka bentuk yang modular serta serbaguna. Okey, Kit Go Green ini direka supaya fleksibel dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan pembelajaran lah. Seperti kit ini boleh digunakan untuk mata pelajaran yang lain seperti sains, sejarah, juga bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, bagi mengajar murid untuk menyusun suku kata, untuk membentuk perkataan. Jadi dengan hanya satu set ini, ia dapat menyampaikan pelbagai mesej, menjadikan alat ini efisien dari segi sumber. Yang keempat, iaitu memupuk budaya penggunaan berhemah, di mana prinsip produk mesra alam termasuk menggalakkan masyarakat menggunakan sumber secara bijak lah. Okey, jadi melalui Kit Go Green ini, murid diajar konsep asas seperti penjimatan elektrik, okey, yang selari dengan amalan penggunaan berhemah, kerana kita tak perlu guna slide, screen, TV, televisyen. Jadi kita menggunakan bahan maujud daripada bahan kita semula. Okey, seterusnya ia juga relevan untuk pendidikan lestari. Okey, produk ini menyokong matlamat pendidikan untuk pembangunan lestari, education for sustainable development. Jadi yang mendorong generasi muda untuk memahami dan bertindak terhadap cabaran global seperti perubahan iklim dan juga kehilangan biodiversiti. Maksudnya daripada awal murid diajar tentang tindakan yang betul dan tidak betul, jadi mereka akan mengadaptasikan benda ni dan membuat benda ni secara praktikal di luar. Okey, jumpa sampah, buang dalam tong sampah, tidak buat pembakaran terbuka, tak cabut pokok, tak tebang pokok, malah mereka suka menanam pokok. Okey, jadi itu adalah antara beberapa prinsip produk mesra alam yang saya guna pakai dalam menghasilkan kit Go Green saya untuk PDPC. Bahan bantu mengajar Kit Go Green ini adalah inovasi bahan bantu mengajar yang efektif dan relevan dalam menyokong pendidikan kesedaran alam sekitar, khususnya di kalangan murid sekolah rendah. Ia direka dengan konsep yang menarik dan interaktif. Okay, jadi kit ini membantu murid saya khususnya memahami kepentingan menjaga bumi melalui perbandingan antara amalan yang boleh menyelamatkan bumi dan amalan yang merosakkan bumi. Jadi penggunaan bahan mesra alam juga yang saya gunakan dalam reka bentuk serta tahan lama menjadikan produk ini selaras dengan prinsip kelestarian. Dengan berteraskan prinsip-prinsip yang saya sebutkan sebelum ini, Kit Go Green bukan sahaja merupakan bahan bantu mengajar yang berkesan, tetapi juga alat pendidikan yang memperjuangkan kelestarian dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Produk ini menggabungkan elemen mesra alam dan juga reka bentuk dalam mencapai objektif pembelajaran. Jadi secara keseluruhannya Kit Go Green ini bukan saja sekadar alat bantu mengajar, tetapi ia juga boleh dikatakan sebagai medium yang berkesan ataupun yang boleh diguna pakai untuk mendidik dan mempengaruhi murid dalam mengamalkan ataupun ke arah amalan kehidupan yang lebih lestari. Jadi sejajar dengan keperluan dunia masa kini lah. Jadi saya rasa Kit Go Green ini sangat membantu saya dalam pengajaran dan pembelajaran
menerangkan tentang kelestarian alam sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Cikgu Fadli bin Subuh dari SK Kampung Camik. Hari ini akan membentangkan model penapis air semula jadi secara ringkas. Idea ini timbul apabila kolam di sekolah kami, iaitu kolam ikan yang terdapat di landscape, kelihatan tidak cantik, terutamanya air. Airnya kelihatan keruh dan kehijauan. Dan selang beberapa minggu, kita dapati ikan-ikan ataupun hidupan yang ada di dalam kolam tersebut mati. Jadi kami mengambil kesempatan untuk menjadikan permasalahan ini sebagai satu projek PBL, iaitu Project Based Learning, iaitu pembelajaran berdasarkan projek. Baiklah tuan-tuan, saya akan terangkan sedikit tentang model penapis air semula jadi ini secara ringkas. Model penapis air semula jadi ini dihasilkan daripada bahan-bahan ataupun bahan-bahan yang mudah didapatilah, seperti botol minuman dan kayu-kayu yang lebihan daripada projek-projek yang lepas. Dan kebanyakan bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan yang mudah dicari, tidak memerlukan kos yang tinggi, seperti batu kerikil, pasir kasar, arang, pasir halus dan kain net. Seterusnya, model penapis air semula jadi ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu dari bahagian pertama ialah daripada sistem solar, iaitu kita tak menggunakan elektrik secara terus, tapi kami menggunakan solar sebagai sumber tenaga, power bank untuk menyimpan tenaga, dan pam penapis air untuk mengalirkan air ke penapis-penapis di atas. Bahagian kedua ialah penapis itu sendiri, iaitu kami menggunakan 4 penapis. Itu penapis pertama ialah daripada batu kerikil, pasir kasar, arang, serta pasir halus serta kain net. Bagaimana ia berfungsi? Ia berfungsi bermula daripada penyimpanan tenaga, iaitu dengan menggunakan solar, panel solar. Panel solar akan cas power bank, dan power bank akan mengalirkan elektrik bagi menggerakkan pam air. Pam air dari kawasan air kotor ataupun daripada kolam akan dibawa ke penapis pertama, iaitu batu kerikil. Dia akan menapis, masuk air ke bawah, ada satu saluran, terus ke bawah,
Dan dari air ke bawah dia akan naik ke atas dan kotoran-kotoran akan dihalang oleh batu-batu dan seterusnya air yang telah di tapi yang pertama akan bergerak ke penapisan yang kedua. Konsepnya sama, dia akan naik, air akan naik dan seterusnya kotoran akan ditapis oleh penapis yang kedua iaitu pasir kasar. Seterusnya ke penapis ketiga iaitu arang. Seterusnya ke penapis yang terakhir iaitu pasir halus ataupun kain net. Dan hasilnya adalah air bersih. Jadi begitulah cara kerja untuk model penapis air semula jadi kami. Jadi keseluruhannya kami sangat berpuas hati dengan projek kami dan walau bagaimanapun banyak perkara yang perlu ditambah baik pada masa akan datang. Sekian saja dari saya tentang model penapis air semula jadi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazwin Binti Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Kampung Camik.
Hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian tentang satu reka cipta yang diberi nama Drip Bumi. Okey, sedikit pengenalan tentang Drip Bumi. Drip Bumi ini adalah satu sistem pengairan titis yang dihasilkan menggunakan botol plastik dan kayu. Sistem ini bertujuan untuk mengurangkan pembaziran air dan juga memudahkan proses penyiraman. Okey, objektif Drip Bumi adalah untuk menggalakkan kreativiti dan inovasi murid dengan menggunakan bahan terbuang. Dapat juga memupuk generasi yang prihatin terhadap kesan bahan terbuang kepada alam sekitar. Selain itu, dapat mengamalkan sistem konsep 3R iaitu reduce, reuse dan recycle dengan menggunakan semula bahan kita semula melalui aktiviti reka cipta. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan Drip Bumi adalah seperti kayu, digunakan sebagai penyokong untuk menstabilkan botol. Kayu ini bergantung kepada saiz botol. Jikalau botol itu besar, kita boleh guna 2 atau 3 batang kayu. Jikalau botol itu kecil, hanya sebatang kayu memadai. Selain itu, kita juga gunakan botol plastik sebagai bekas air. Pada bahagian belakang botol plastik itu, kita gunting bagi memudahkan proses pengisian air. Okey, seterusnya pemetik api dan pemutar skru juga digunakan untuk melubangkan penutup botol. Okey, pita pelekat digunakan untuk mencantumkan kayu dan botol. Dan akhir sekali adalah putik kapas adalah sebagai sumbu untuk menyerap air dan mengalirkan air secara titisan. Saya lanjutkan pembentangan ini dengan sedikit tayangan video. Seterusnya, Drip Bumi ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri, iaitu dapat memanfaatkan bahan kita semula, menjimatkan air,
tidak melibatkan kos yang tinggi serta mudah dihasilkan. Bagi menutup pembentangan saya simpulkan dengan mengatakan bahawa drip bumi ialah proses semula jadi yang penting untuk kelestarian sumber air dan secara tidak langsung projek ini menyokong lestari dan pendidikan alam sekitar sesuai dengan tema I Go Green. Itu saja, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam madani saya ucapkan kepada semua peserta persidangan alam sekitar and International Conference of Digitalization Education on Sustainable Environmental Management Anjuran Pertubuhan Konservasi Alam Sekitar dan juga International Peace Human Rights of Educational Council. Lift jemputan tuan-puan para hadirin yang saya hormati sekalian. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya berkongsi slide pembentangan saya. Baik, saya Cikgu Nuraini binti Muhammad Hasan, merupakan seorang guru matematik di Sekolah Kebangsaan Kampung Camik. Saya akan membentangkan hasil kajian tentang aplikasi pendidikan digital melantai lestari. Aplikasi pendidikan digital merupakan kepelbagaian dalam teknologi pendidikan seperti platform e-pembelajaran, bilik darjah maya dan aplikasi pendidikan. Ia seiring dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia dari 2013 hingga 2025, anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Teknologi ini membuka pintu kepada pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, menyokong kerjasama antara pelajar dan memberi alat pendidik untuk memperibadikan pembelajaran. Apa dia D5 KPM? D5 KPM merupakan platform Digital Educational Learning Initiative Malaysia, iaitu platform yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Platform ini bertujuan untuk menyediakan akses kepada bahan pembelajaran digital yang berkualiti, memudahkan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. D5 juga menyokong inisiatif pendidikan digital di Malaysia dengan menyediakan pelbagai sumber pembelajaran bagi pelajar, guru dan juga ibu bapa. Platform ini menawarkan pelbagai kandungan termasuk bahan pembelajaran interaktif, video pendidikan dan modul yang disesuaikan dengan kurikulum kebangsaan. Ia juga memfokuskan kepada peningkatan kemahiran abad ke-21 termasuk penggunaan teknologi dalam pendidikan. Salah satu objektif utama adalah untuk memudahkan pembelajaran jarak jauh iaitu PJJ, terutamanya dalam situasi yang memerlukan pembelajaran dalam talian seperti semasa pandemik COVID-19. Aplikasi pendidikan digital ini juga sebenarnya mempunyai banyak objektif lain. Antaranya meningkatkan kecekapan teknologi dan pembelajaran lestari, di mana dia bertujuan untuk memanfaatkan teknologi secara optimum dalam proses pembelajaran sambil memastikan pendekatan yang lestari untuk pembelajaran jangka panjang. Kedua, meningkatkan penguasaan dan pemahaman konsep. Ia akan membantu pelajar memahami konsep secara lebih mendalam melalui pendekatan pembelajaran digital yang interaktif dan inovatif. Objektif ketiga, menggalakkan penglibatan dan motivasi. Ia mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan melibatkan pelajar secara aktif untuk meningkatkan motivasi mereka. Objektif keempat, memperkukuh kemahiran berfikir dan analitik. Menggalakkan pelajar mengasah pemikiran kritikal dan analitis melalui aktiviti yang mencabar minda dan kreatif. Keempat, seterusnya membangunkan kemahiran pendiri dan kolaborasi.
iaitu menggalakkan pelajar membina kemahiran berdikari serta bekerjasama dengan rakan sebaya dalam menyelesaikan tugasan atau projek. Dan aktiviti yang terakhir ialah mempercepatkan maklum balas dan penilaian. Ia memastikan guru dapat memberikan maklum balas kepada pelajar dengan cepat melalui penggunaan teknologi sekaligus meningkatkan keberkesanan penilaian. Baik, mari kita melihat satu persatu contoh aplikasi pendidikan digital. Untuk pemutaran kali ini, saya akan menyoroti 3 contoh aplikasi pendidikan digital iaitu WordWall, Kahoot dan juga Live Worksheet. Baik, apa itu WordWall? WordWall adalah aplikasi dalam talian yang menyediakan pelbagai template kuis dan aktiviti interaktif untuk pembelajaran. Dan yang paling penting, ia percuma dan mudah diakses. Baik, apakah ciri dan kelebihan WordWall? Yang pertama, mesra pengguna. WordWall mudah digunakan oleh guru dan murid dengan pelbagai template seperti teka selang kata, roda putaran dan kuis interaktif. Kedua, pelbagai aktiviti interaktif. WordWall menawarkan aktiviti beraneka jenis untuk membantu pembelajaran berulang seperti padanan, susunan dan teka selang kata. Ketiga, flexibility. WordWall boleh digunakan dalam talian atau dimuat turun sebagai bahan cetakan. Seterusnya, melibatkan murid secara aktif di mana murid bermain sambil belajar menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan membosankan. Dan akhir sekali, WordWall sesuai untuk semua subjek di mana templatenya boleh disesuaikan untuk semua subjek dan peringkat pembelajaran. Seterusnya, kita berkenalan dengan Kahoot. Kahoot merupakan platform pembelajaran interaktif yang membolehkan pengguna mencipta kuis, permainan dan aktiviti pembelajaran yang dimainkan secara langsung dengan elemen masa nyata. Apakah ciri dan kelebihan Kahoot? Kahoot merupakan platform yang interaktif dan menyeronokkan kerana ia menggunakan elemen permainan seperti papan skor dan had masa untuk menarik perhatian murid. Selain itu, Kahoot melibatkan pelajar dalam masa yang nyata, menjadikan pembelajaran lebih dinamik dengan pertandingan langsung dalam kelas. Selain itu, Kahoot juga menggalakkan persaingan secara sihat di mana murid lebih bermotivasi untuk belajar apabila ada elemen persaingan positif. Di samping itu, penilaian segera dengan maklum balas serta-merta kepada guru dan murid juga dapat dipaparkan tentang prestasi mereka. Kahoot sesuai untuk dimainkan dalam semua peranti, sama ada telefon, tablet atau komputer yang memudahkan penggunaannya di mana-mana sahaja. Akhir sekali, kita berkenalan dengan Live Worksheet. Live Worksheet merupakan platform dalam talian yang membolehkan guru mencipta dan berkongsi lembaran kerja interaktif. Pelajar boleh melengkapkan lembaran kerja secara dalam talian dan dinilai secara automatik oleh sistem. Antara ciri dan kelebihan Live Worksheet ialah interaktif dan responsif di mana murid boleh melengkapkan latihan secara dalam talian dengan ciri automatik untuk semakan jawapan. Yang paling penting, Live Worksheet merupakan satu aplikasi yang mesra alam. Dia mengurangkan penggunaan kertas dan sumber fizikal lain. Dan murid boleh belajar mengikut kendiri masing-masing di mana Live Worksheet ini boleh diulang kaji secara individu pada bila-bila masa sesuai untuk pembelajaran kendiri. Di samping itu, penjimatan masa guru juga di mana automasi semakan jawapan menjimatkan masa guru untuk menilai kerja murid. Live Worksheet mempunyai pelbagai format soalan di mana guru menyediakan pelbagai jenis soalan seperti isian tempat kosong, padanan, pilihan jawapan dan susunan. Jadi secara kesimpulannya ataupun rumusannya, kesemua aplikasi pendidikan digital ini bukan sahaja memudahkan pembelajaran tetapi juga menjadi pemangkin kepada transformasi pendidikan negara. Ia menyokong wawasan negara untuk melahirkan pelajar yang celik teknologi, kreatif dan inovatif bersedia menghadapi cabaran global dalam era digital. Transformasi ini sejajar dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ke arah memperkasakan pendidikan berkualiti tinggi dan inklusif. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan membawa anda untuk merasai sendiri pengalaman menggunakan salah satu aplikasi pendidikan digital ini iaitu Live Worksheet. Izinkan saya berkongsi paparan.
Baik, ini merupakan salah satu lembaran kerja yang telah saya sediakan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Jika anda boleh lihat di sini, kita boleh berkongsikan lembaran ini melalui Google Classroom, Microsoft Teams, Facebook, Pinterest, Twitter, WhatsApp ataupun downloadnya sebagai PDF. Namun kerana kita menyokong kepada kelestarian alam untuk mengurangkan penggunaan kertas, saya akan memberikan link ataupun pautan lembaran ini melalui WhatsApp kumpulan kelas tersebut. Baik, tajuk lembaran saya pada kali ini Kitar Semula, di mana murid perlu memadankan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Baik, yang pertama, amalan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kita boleh memilih jawapan dan memadankannya dengan soalan tersebut. Yang kedua, menggunakan sebagai beg belanja boleh mengurangkan penggunaan plastik. Beg kain. Sampah yang dibuang di dalam dapat memastikan kebersihan kawasan sekeliling. Buang sampah. Keputusan haiwan boleh berlaku akibat yang mencemari habitat semula jadi mereka. Pencemaran. Menanam lebih banyak dapat membantu mengurangkan suhu dan pencemaran udara. Okey. Baik, murid telah selesai menjawab, mereka boleh menekan butang tamat. Okay. Mereka boleh terus menyemak jawapan mereka dan markah yang diperolehi. 10%. Baik, itu tadi contoh lembaran Live Worksheet yang saya kongsikan kepada murid-murid untuk mereka buat di rumah. Sekian, terima kasih. Dan saya ingin membawa anda semua kepada Laman Pembelajaran Lestari. Laman Pembelajaran Lestari merujuk kepada satu kawasan yang diwujudkan untuk aktiviti pembelajaran kendiri di luar bilik darjah yang direka untuk menyokong prinsip-prinsip kelestarian alam di samping menghargai inisiatif murid untuk belajar perkara baharu. Apakah konsep Laman Lestari ini? Dia merupakan laluan informasi yang dipenuhi dengan maklumat visual yang dipamerkan secara kreatif pada dinding juga bakul buku. Maklumat ini meliputi topik seperti biodiversiti, kitar semula maupun langkah-langkah kelestarian harian. Paparan ini memberi murid peluang untuk memperoleh pengetahuan secara langsung semasa mereka melalui laluan tersebut. Konsep Laman Lestari melalui pembelajaran kendiri. Ia direka supaya murid boleh belajar secara bebas tanpa bergantung sepenuhnya kepada pengajaran dalam kelas. Ia memberikan peluang kepada mereka untuk mencari maklumat, membuat penyelidikan ringkas atau mengulang kaji topik yang dipelajari dengan cara yang lebih interaktif dan santai. Di Laman Lestari ini juga terdapat lukisan yang bertema kelestarian. Lukisan bertema kelestarian ini kami tampal di dinding sepanjang laluan supaya murid menghargai dan menghayati kepentingan dan keindahan alam sekitar ciptaan Allah. Demikian tadi pembentangan saya pada kali ini. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Fadilah binti Syahran selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Camik, Profesor Dr. Santara Sekaran Subramaniam, Presiden Pertubuhan Konservasi Alam Malaysia, guru-guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Kampung Camik serta murid-murid Sekolah Kebangsaan Kampung Camik. Sekian, berguru di padang datar dapat dosa berbelang kaki, berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Sekian, terima kasih. Hi everyone, I hope you all are doing well. I'm Saraswati Munusami from SK Kampung Camik, Johor. I'm really happy to have this opportunity to speak with you today, and I'm excited to talk about a topic that's important to all of us, Go Green. I believe we all have good understanding of the Go Green initiative, which is about making environmentally friendly choices in our daily lives to protect our planet for future generations. The topic that I took is
ways to save our planet. I Think Green lesson promotes environmental awareness for primary school students, focuses on eco-friendly practices, recycling, conserving water, reducing waste, interactive activities, creating posters, group discussion, brainstorming, sustainability ideas. Aims to inspire students to adopt green habits in daily life, cultivates responsibility and empowerment for environmental stewardship. Okay, here I'm going to introduce the strategies to be implemented the Go Green lesson, how a simple lesson plan we can be teaching to our students about Go Green. Okay, the strategies are: number 1, simplify the language. Number 2, use visuals and props. Number 3, interactive activities. Number 4, use gesture and body language. Number 5, use songs and rhymes. Number 6, encourage group participation. Number 7, focus on key concept. Okay, I'll go to the first one, that is simplify the language. Okay, number 1, simplify the language. Use simple, everyday words and phrases. If you are presenting in English, make sure you speak slowly and clearly. Use short, simple sentences. Focus on key vocabulary like recycle, save energy, save water, green, earth, and trees. Pair English words with visual like pictures or symbols. For example, the next slide shows you all the pictures and symbols that you can use for your teaching. Next, we use visual and props. Kids at this age learn a lot through pictures and hand-on experiences. For a Go Green lesson, consider flashcards and pictures. Show images of things like trees, animals, recycling bins, and pollution to explain your concept. Number 2, real-life props. If possible, bring in items that demonstrate recycling. For example, paper, plastic, bottles, or eco-friendly alternatives. For example, reusable bags. Plant based on products. Number 3, videos or cartoons. Use short animated videos like Go Green cartoons that show characters practicing eco-friendly habits. For example, you can see this slide. This slide shows everything for the students. They can see the picture and they can know what we are telling them, what message are we conveying to them. Alright, the next slide. Interactive activities. Incorporate activities that are hands-on and fun. As young children, learn best by doing. Here are a few ideas of it. Number 1, sorting games. Have a set of items like toy bottles, cans, papers, plastics, and ask the children to sort them into the correct recycling bins. You can show them which items belong where and explain what happens when we recycle all these items. Number 2, eco-friendly habits chart. Create a chart with pictures of eco-friendly actions. Turning off the lights, watering the plants, recycling. Each student can place a sticker or check mark when they practice one of these habits. Number 3, story time. Use simple story or pictures, books that talks about saving the earth or going green. You should read aloud, point to the pictures and ask them to repeat or act out the characters' actions.
For example, picking up the rubbish, saving the water, saving the world. Okay? Okay, the fourth one, classroom cleanup. Have the kids help clean up the classroom, emphasizing recycling and reducing waste. They can pick up the trash and place it in designated bins, the bins that we have designed for the waste. Next, you can look at this slide. Okay, this slide I've shown you 4 kind of bin, that is for metal, plastic, glass and paper. The pupils can put into the trash bin as according to the category. Alright, next, use gesture and body language. Since the students may have limited English, using gesture will help them understand the lesson better. For example, gesture and action of turning off the lights with hands making a switch motion. Tick. Number 2, pretend to water a plant or throw paper into a recycling bin. Water a plant, the water sound, and throwing the rubbish into the bin. These are your body gestures, alright? Number 3, mimic safe water by showing a dripping faucet with your hands. And then a thumbs up to represent saving it. Alright? This is your body language and gesture. I hope you understand. Alright, we go to the next one. Alright, this is a slide that I showed you in my body language and gesture. Okay, we'll go to the next slide. Next, we can use song and rhymes. Children love songs and they help with language acquisition. Consider teaching a simple song or rhyme about Go Green. Number 1, you can make up a short song with simple rhyming lines like turn off the lights, save some power, water the plants, give them a shower. That is an example. Secondly, recycle, reduce, reuse every day. Let's help the earth in every way. That is the second example that you can use. Okay, next. You should also teach a Go Green dance or movement game where they practice actions like turning off the lights, recycling, and etc. Okay, we'll go to the next slide. Okay, I've shared here a link where we can use all these simple actions to teach our pupils the rhymes or the song. Okay, we'll go to the next slide. Okay, this is very important. We need to encourage group participation. Keep the students involved by asking questions, even if they can respond with gesture or single word. For example, number 1, what do we do with trash? Point to a trash bin and then a recycle bin. Asking students to answer or show where the items go. For example, if it's a plastic, if a plastic trash, you put it in the trash bin which contains all the plastic items. If it's a bottle, you have to put into the bottle bin where everything need to be in the bottles. Bottle trash. Okay, next. Can you show me how we water the plants? Let them make and the action together with the action. So maybe they will show you, teacher, this is a plant, one student will show you the plant, okay, plant or the flower, and another boy or another girl will show you how they pour water to the plant. Number 3, ask questions like who likes trees? And have them to respond by pointing to a tree picture or acting it out. For example, if they like the tree, they show you a smiling face, something like that. If they are not interested with the tree, they don't like the tree, they show you a grumpy look, a grumpy face, something like that. Alright, okay, the next slide. We need to focus on the key concept, as I told you. For younger children with limited language skills, focus on 3 main points. That is, recycle. What is recycle? Show the importance of putting trash in the right bin.
As I told you, the bins that we have segregated, so they put into the respective bins. Alright, next, save the water, save the energy, save the paper. Use visuals like pictures of a water tap, light bulb and the tree. As how I've shown you now, I'm using everything in a PowerPoint manner, and then I've been using all the picture cards to show the children how these go green things are moving around. Okay, next, number 3, green. Teach them that green means good for the earth. So things like this, tree, plants and recycling are green. Alright, so we'll go to the next one. Okay, as you can see on this slide, I've showed all the pictures that needed for the task that I read to you just now. Okay, we'll go to the next slide. Okay, here comes the lesson that we're going to teach for our students, a very, very simplified lesson. Alright, we can use this lesson for the preschool students or K1, K2 students. Alright, I think green, this is the topic. Okay, how are you going to introduce to them? We go to the next slide. Okay, this slide we will ask them a question. What does green means? So definitely you won't be asking them to explain to you what is green, what does green means, or we are not going to expect a tremendous answers from them. We have to give the explanation to them first. Alright, for example, we tell to them green means taking care of our planet. Let's explore way to take care of our planet together. Okay, so the next slide we will show them. Okay, why is it important? Why is it important for us to take care of our planets? So we explain to them, when we take care of our planets, so that we can protect our animals, plants and air. Okay, the next slide. Simple ways to be green. That is 3. One is recycle, reuse and reduce. We have shown them the 3 bins in the earlier stage. Okay, this is how, this is what, this is what. Okay, next, save water. Turn off the tap while brushing your teeth. So many, not to say so many, even we adults sometimes we used to brush our teeth where the tap is on, the water flows off. That is a big waste. Alright, so we teach them, turn off the tap while you're brushing your teeth. That is a very, very clear example for our pupils. The next slide. Save energy. Turn off the lights when you leave the room. So we show them the picture of the boy switching off the lights. Alright, next. The next slide shows, okay, the next slide will be save water. Turn off the tap while brushing your teeth. This is not only the children, even we adults are doing this, practicing these kind of things, which is a very, very bad habit. Alright, so we have to teach the pupils, turn off the tap while you brush your teeth. Don't waste water. Alright, so we go to the next slide. Okay, this is saving the energy. Turn off the lights when you leave the room. Many children, even my children, when they leave the room, the lights are not off, the fans are still turning around. Okay, so this is a very, very bad habit. So we practice the children from the classroom. Even the parents also, they can do that in the house, but we don't know what they do in the house. So what we do is, we teach in the school, in the classroom itself, don't waste water, don't waste electricity. That means when they go for their recess or they go for their break, they have to switch off the fans and switch off the lights. Alright, okay, we go to the next slide. Plant trees. This is a very, very important task where all the schools are practicing. Alright,
planting trees around the school. Trees can help to clean the air. Okay, the fresh air comes from the tree, no anywhere else. Okay, so we practice the pupils from small. Just take a small pot, teach them how to put the soil in, and then the seed, how we put water for them, and how we save the plants. All right, okay, we go to the next slide. Okay, we are here for the conclusion. What happens when we do all these things? When we plant trees, when we save the water, when we save the electricity, what happens? Together we can make the earth a better place to live. The earth looks so beautiful. We can show them the picture of earth which looks beautiful with greenery, trees, flowers, all these things. We do some makeup for the beautiful world. Okay, next. Okay, this is a part where we test your love towards the earth. Okay, when the students finish with what we have given them some simple input where they can understand everything, we test them on the things that we have already taught them. So when we test that, we have to press here. You see, you can see the word press here. When we press that button there, the quizzing will come. There are the quizzes, 5 questions, 5 simple questions from what we have already taught the children will be there. So the students can practice their knowledge, whatever they have learned, whatever inputs they have got for the day by doing the quizzing. Alright, last but not least, thank you so much for giving me this golden opportunity to share our lessons. Thank you so much again. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Saripah binti Jalal dari SK Kampung Camik, Palu, Keluang, Johor. Hari ini saya ingin kongsikan berkaitan dengan inovasi pendidikan hijau iaitu suara M-Joying berkaitan dengan adab menjaga alam sekitar. Salah satu amalan rekreasi yang sangat digemari dan berkembang pesat di negara kita ialah bidang seni suara. Sama ada bunyi-bunyian, muzik dan nyanyian adalah sebahagian daripada budaya hidup. Setiap bangsa mempunyai seni suara yang tersendiri. Pada umumnya, ia bertujuan untuk mendapat hiburan dan keseronokan. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh suara-suara alam seperti bunyi haiwan, suara angin dan tanah runtuh. Kriteria kejayaan yang ingin saya sasarkan dalam PDPC saya ialah
Saya mengharapkan murid-murid saya akan dapat memahami maksud alam sekitar. Kedua, mereka memahami hukum memelihara dan memelihara alam sekitar berdasarkan dalil nakli. Yang ketiga, mereka mengetahui adab memelihara dan memelihara alam sekitar mengikut syarak. Yang keempat, mereka tahu akibat tidak memelihara alam sekitar. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar. Alam sekitar merupakan keadaan alam sekeliling merangkumi setiap sumber bumi seperti sungai, laut, hutan, udara dan lain-lain. Memelihara alam sekitar bermaksud menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Manakala memelihara alam sekitar ialah merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa dalam keadaan baik dan dapat digunakan oleh generasi pada masa akan datang. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud dalam surah Al-Qasas ayat 87 iaitu kerosakan di atas muka bumi ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Hukum memelihara dan memelihara alam sekitar mengikut syarak dari nakli Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang bermaksud, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Hukum memelihara dan memelihara alam sekitar adalah wajib. Mari kita teruskan dengan adab memelihara dan memelihara alam sekitar mengikut syarak. Untuk memelihara air, udara, kita hendaklah tidak membuang sampah dan sisa di saliran air, longkang, sungai ataupun laut dan tidak melakukan pembakaran secara terbuka. Ini untuk memastikan keadaan air, udara dan alam sekitar sentiasa dalam keadaan bersih, dirawat dan dapat digunakan dengan keadaan yang selamat. Ini adalah contoh inovasi kita semula daripada bahan terpakai. Seperti tayar, kita boleh jadikan buaian kanak-kanak. Tayar juga kita boleh jadikan sebagai tempat simpanan payung. Botol plastik kita boleh jadikan sebagai tempat menyimpan alat tulis. Botol plastik juga kita boleh ukir menjadikannya sebagai hiasan pokok bunga. Boleh diletakkan di ruang tamu ataupun di halaman rumah. Antara akibat tidak memelihara alam sekitar, maka akan berlakulah kejadian tanah runtuh. Begitu juga berlakunya peningkatan suhu akibat pemanasan global daripada asap kilang dan juga asap kenderaan. Manakala akan berlakunya banjir kilat dan banjir besar sekiranya terdapat banyak sampah sarap yang dibuang secara berluasa di dalam longkang ataupun di dalam sungai. Manakala habitat haiwan akan menjadi semakin terancam. Selain itu, jika perkara ini berlarutan, maka kesihatan manusia juga akan terjejas. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bertanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar. Di samping itu, pihak berwajib mestilah bekerjasama dengan rakyat Malaysia untuk membangunkan alam sekitar. Aktiviti seperti kempen kebersihan, perkemahan alam sekitar, pameran alam sekitar hendaklah diperhebatkan lagi. Dan akhirnya, marilah kita bekerjasama memelihara dan memelihara alam sekitar
untuk memberikan manfaat kepada generasi pada masa akan datang. Ini adalah antara contoh program SKKC menghijau yang telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Kampung Camik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Fauzan dari Sekolah Kebangsaan Kampung Camik. Hari ini saya dalam perjalanan ke destinasi percutian. Jadi dalam perjalanan tengok ada tepi jalan yang ada sampah-sampah. Marilah kita sama-sama kutip untuk menjaga alam. Kalau kita jaga alam, Tuhan akan jaga kita. Sehingga berjumpa lagi. Kalau awak jimatkan air, dunia kita ni akan
apa? Okey, buat apa? Macam mana cuci kereta? Ayah buat cuci kereta macam mana? Dia sabun dulu. Letak sabun. Lepas tu? Jiru. Gosok. Semayang. Gosok dulu. Lepas tu barulah siram. Jangan semasa gosok tu, jangan buka air terlalu lama. Dia je merata air kan? Boleh macam tu? Nanti air tu membazir. Nanti bila air awak banyak. Kena tutup semasa mencuci kereta. Faham belum? Ya. Okey, lagi tutup paip. Jika dah penuh. Contohnya awak nak mandi kan? Okey, buka air dalam paip. Lepas tu dah penuh, tutup dulu. Lepas tu mandi. Okey, mandi, sabun, shampoo semua. Lepas tu bilas, buka air balik. Betul? Macam tu? Jangan biarkan sentiasa air tu terbuka dan penuh bagi kita. Nanti air akan membazir. Jimatkan air. Supaya tolong air awak. Jangan apa? Bayar bil banyak. Okey. Okey, lagi satu. Okey, cuci baju. Cucian. Penuh. Apa maksudnya penuh? Okey, contohnya awak kena cuci baju banyak-banyak, penuh mesin. Jangan selai cuci, mulai cuci, datang kakak datang lagi cuci lagi, ayah datang lagi cuci lagi. Boleh macam tu? Tak boleh. Pastikan apa tu? Mesin basuh tu penuh dengan baju. Okey, barulah onkan mesin. Kenapa? Jimat air, jimat elektrik, jimat sabun. Tiga kat situ. Nak tak jimat? Suka tak jimat? Duit pun boleh simpan. Jangan membazir. Simpan. Jimat elektrik, tak banyak bayar bil, kan? Jimat air, tak banyak bayar bil. Faham? Duit pun boleh simpan. Simpan lagi. Boleh benda beli lain bagus. Boleh simpan makanan. Okey. Okey ni. Ni contoh. Kalau air tu meritik-ritik, cepat-cepat tutup. Okey? Tutup rapat-rapat tau. Okey, macam ni. Okey, dilarang buka air. Tutup cepat-cepat. Ni kalau meritik-ritik ni bagi lama, kalau satu hari satu malam ni meritik-ritik macam ni pun banyak tutup bil. Banyak tutup ni. Kalau awak tak ada bagi, penuh bagi satu hari satu malam. Tak? Jadi jimatkan. Pun sama. Tutup air. Jangan biarkan penuh macam ni. Bagus tak? Tutup. Pastikan pilih sentiasa tertutup. Say no. Pada paip yang terbuka. No. Ini contohnya. Ini cara ni. Baiki paip yang bocor. Kalau paip ni rosak, cepat-cepat betulkan. Ni pun sama. Laba atau report syarikat air. Kena report syarikat air. Okey? Okey, kena cepat-cepat report kepada syarikat air kalau rosak, kalau tercabut. Okey, faham semua? Okey, bagus. Semua dah faham cara timpakan air?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya adalah Cikgu Nur Zalina binti Muhammad Adnan. Saya adalah guru pemulihan di Sekolah Kebangsaan Kampung Camik. Saya mengajar murid-murid pemulihan khas. Jadi seperti sistem maklum, murid-murid pemulihan khas ni adalah murid-murid yang tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Di pemulihan ini kami sebenarnya belajar kemahiran, tetapi boleh diselitkan tema-tema tertentu, dan semestinya tema alam sekitar ini merupakan satu tema yang sangat baik untuk diselitkan dalam program pemulihan khas kerana ianya dapat memberi kesedaran dan pemahaman kepada murid untuk menjaga alam sekitar, terutamanya kepada murid-murid inilah, murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Dan pastinya menghasilkan bahan visual seperti ini dapat menarik perhatian murid sebenarnya, dapat menarik perhatian murid dengan gambar, dengan audio, dengan penerangan. Jadi murid-murid akan lebih memahami apa yang mereka belajar pada hari tersebut. Jadi objektif pembelajaran pada hari ini adalah untuk memastikan murid-murid memahami dan menghargai alam sekitar sambil menanamkan rasa cinta dan tanggungjawab terhadap alam sekitar itu sendiri. Seterusnya, sebelum memulakan pengajaran, saya akan menerangkan terlebih dahulu kepada murid-murid apa itu kelestarian alam. Okey, lestari ini bermaksud kekal, tidak berubah. Manakala kelestarian alam ini bermaksud mengekalkan persekitaran bumi dan bebas dari kerosakan alam. Slide seterusnya, saya menerangkan tentang cara-cara mengekalkan kelestarian alam. Baiklah, seperti kita semua sedia maklum, murid pemulihan ni adalah murid yang lemah dalam menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Jadi bahan yang saya sediakan adalah bahan-bahan yang mudah, yang situasinya berlaku di persekitaran murid supaya murid senang untuk menerima apa yang kita ajar. Jadi cara yang pertama adalah tidak membuang sampah di merata tempat. Perkara ini adalah perkara yang sangat mudah yang memang dalam peraturan sekolah. Di sekolah sekalipun murid-murid memang sentiasa diingatkan supaya tidak membuang sampah di merata tempat. Dan alangkah baiknya jika di sebuah sekolah itu terdapat tong kita semula, di mana murid-murid diberi kesedaran untuk membuang sampah mengikut kategori. Murid-murid boleh asingkan sampah mengikut tong sampah. Contohnya sampah kertas, plastik, botol kaca diasingkan supaya barang-barang itu dapat dikita semudah. Cara yang kedua adalah dengan menanam pokok. Terangkan kepada murid bahawa dengan menanam pokok ini tanah dapat menyerap air dan seterusnya mengurangkan berlaku risiko banjir. Kemudian cara yang ketiga adalah elakkan pembakaran terbuka. Terangkan kepada murid bahawa asap yang terbebas itu nanti akan menyebabkan udara tidak sihat dan tidak baik untuk kita menghidu udara tersebut. Seterusnya, cara yang keempat adalah elakkan pembaziran air. Kaitkan dengan aktiviti murid seharian, contohnya sewaktu mereka memberus gigi, mereka perlulah menutup air supaya sekiranya air terus terbuka, dari situ akan berlakunya pembaziran air. Dan akhir sekali, cara yang kelima adalah jimatkan penggunaan elektrik. Ingatkan kepada murid sebelum keluar kelas, suis perlu ditutup, kipas, lampu perlu ditutup. Jadi di situ murid dapat menjimatkan elektrik. Jadi, apakah kesan sekiranya kita tidak menjaga kelestarian alam kita ini? Ini adalah kesan daripada tidak menjaga kelestarian alam. Berlakunya pencemaran tanah dan udara, berlakunya jerebu dan berlaku pencemaran laut, di mana sampah sarap berada banyak di lautan dan seterusnya mengganggu hidupan di lautan itu sendiri. Jadi, apa program sekolah yang menyokong kepada kelestarian alam ini? Jadi ini adalah sebahagian daripada projek sekolah yang menyokong kepada kelestarian. Kita boleh bawa murid pergi ke tempat-tempat tersebut dan melihat. Okey, antaranya adalah projek penggunaan tayar dan juga penanaman nenas. Okey, tujuan projek ini dijalankan adalah untuk mengurangkan daripada berlakunya hakisan dan juga tanah runtuh.
Seterusnya adalah aktiviti reka cipta bahan terbuang, di mana murid-murid tu sendiri dah masuk dah pertandingan tu. Jadi kita terangkan kepada murid kenapa mereka perlu masuk aktiviti tersebut, dan di sini mereka dapat lihat hasil daripada bahan terbuang tu dapat menjadikan dia satu barang yang boleh digunakan. Kemudian projek seterusnya adalah tanaman sitrus ataupun tanaman pohon limau. Okey, pokok ini ditanam di belakang kantin di kawasan tanah terbiar. Jadi tanaman tersebut dapat memberikan hasil, dan seterusnya ia merupakan projek STEM sekolah. Dan seterusnya adalah mewujudkan taman lestari di sekitar sekolah bagi mengekalkan kehijauan dan keceriaan di persekitaran sekolah. Jadi itulah pembelajaran murid pada hari ini. Ia adalah satu pembelajaran yang ringkas, yang mudah sebenarnya untuk nak memahamkan murid kenapa mereka perlu menjaga alam sekitar. Ini adalah tanggungjawab kita semua, bukan tanggungjawab murid tapi tanggungjawab kita semua. Dan di penghujung pengajaran itu, saya akan berikan mereka kuis. Mereka akan jawab dalam bentuk kahut, dan mereka sangat seronok sebenarnya murid-murid kalau menjawab soalan dalam bentuk kahut ini. Banyak sebenarnya yang bukan sahaja kahut tapi ada live stream dan sebagainya. Okey, dan soalan-soalan dalam kahut ini pun ada soalan-soalan yang kita dah ajar tadi, dan senang untuk mereka nak menjawab. Okey, dan di sini kita dapat mengukur penguasaan murid. Adakah mereka dapat faham apa yang kita ajar pada hari tersebut. Yang tiada rembang saumpama hamba, dia dicemar manusia yang jahil ketawa. Apakah ini? Yang tiada udara, bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disadari. La la la, tanpa lautan akan kehausan, pasti lambat laut hilang. Okey, sebut daripada atas. Yang malam. Okey, bagus. Sekian pembentangan saya pada hari ini. Semoga bahan yang saya hasilkan ini dapat digunakan untuk murid-murid pada masa akan datang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.